Sedih sebenarnya bila kenang balik perjalanan awal dalam industri ni. Kurang bayangkan, masa tu saya bukan siapa-siapa lagi. Masih mentah dan tengah usaha nak cari tempat dalam dunia seni. Ada satu kejadian ni yang saya takkan lupa sampai bila-bila. Masa tu, saya tengah syuting sebuah telefilm dekat satu pusat beli belah. Saya digandingkan dengan seorang pelakon wanita. Kita panggil dia J lah ya. Memang masa tu dia dah ada nama, dah dikenali ramai. Bila tengah syuting dekat mall, mestilah ada peminat datang nak bergambar dengan dia. Itu perkara biasa, saya faham. Tapi yang buat hati saya rintih, lepas dia habis bergambar, dia datang dekat saya. Depan semua kru, depan tim syuting, dia gelakkan saya. Dia tanya saya, "Kau siapa?" Dia cakap, "Orang tak kenal kau pun, kau tak famous pun." Dia ulang benda tu berkali-kali, macam satu bahan jenaka yang kelakar sangat bagi dia. Saya cuma mampu diam. Saya telan je hinaan tu, sebab saya tahu saya siapa masa tu. Bayangkan, saya kena hadap muka dia, kena kerja dengan dia selama 7 hari. Sepanjang tempoh tu, macam-macam kata nista dan hinaan yang dilemparkan pada saya. Memang pedih, memang makan dalam. Tapi pengalaman pahit inilah yang buat saya sentiasa beringat sampai sekarang. Saya janji pada diri sendiri, jangan sesekali kita hina atau pandang rendah dekat orang lain. Kita tak tahu pusingan hidup ni macam mana. Rezeki masing-masing Tuhan dah susun. Sekarang, pelakon J itu pun dah tak aktif lagi dalam industri. Apapun, saya syukur sebab saya pilih untuk terus profesional dan tak balas balik perbuatan dia dulu. Kejadian tu jadikan saya lebih kuat hari ni. Terima kasih kerana menonton Chua Viral TV. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk terus dapatkan update terkini tentang dunia hiburan Malaysia. Jumpa lagi di video seterusnya. Stay tuned untuk lebih banyak kisah sensasi.